Assalamualaikum, jumpa lagi. Video hari ini saya nak tunjukkan pokok limau jambu. Pokok ni pokok jambu madu merah. Jambu madu merah Thai yang setengah berputih ni. Banyak buah. Tak sempat saya nak balut. Okey, ni. Baru saya pangkas. Dia duduk tengah-tengah daun. Kecil lagi. Dah buang dia, kalau banyak sangat ni dia kena buang macam ini. Ni dah merah, dah boleh makan lah ni. Tengok lagi ni sini. Pokoknya tak besar, saya pangkas tengahnya, saya pangkas tepi, saya biar untuk senang balut buah. Okey. Sampai bawah. Madu Thailand merah, red Thai. Ni kena balut ni besar dia boleh kena balut dah. Ni lalat buah tak jumpa lagi ni. Ni merah ni dah boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ke bawah. Okey, dah tanah lagi. Dah tanam ni lagi ni. Ni kecil pun nak merah kan, kita terencak ni. Kecil merah patutnya belum masak ni. Patutnya besar lagi ni. Tak bajah sangat lah. Dalam kebun ni. Saya buat dalam kebun ni lagi. Ni lindung daun banyak. Okey, ni saya pangkas tengah. Okey, ini dalam kebun saya, kebun jambu madu. Buah tak banyak. Tak banyak ni. Buah tak banyak. Mau tak sempat balut. Okey, ini. Ini pokok lain belum keluar lagi. Ini ada dalam tak ingat berapa pokok. Ada dalam 10-12 pokok. Okey, itu kongsi pokok jambu madu. Buah banyak ni, kena buang sikit. Dia biar dia monyet tak jumpa lagi ni. Okey, boleh ambil makanan buah ni. Okey, itu saja kongsian limau jambu madu red Thai yang tengah buah. Dahan ni banyak. Dahan ni yang banyak pun. Saya pangkas tidak nampak buah pun. Baru pangkas. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Perbanyakan sebulan sekali lah. Ada tengok video, boleh cari video saya. Type jambu madu Fauzi Mak Isa. Macam-macam jambu, macam-macam pokok induk. Ni pokok tut, semua pokok tut.